Tuan, biasalah tengok pokok ni. Bunga ni cantik, bunga dah cantik, tuan-tuan. Dan tahu dah tuan-tuan, pokok ni sangat-sangat banyak khasiat dah. Orang Melayu banyak tak tahu ni, orang Melayu banyak tak tahu. Tapi orang Cina, orang Siam banyak tanam, banyak gunakan pokok ni untuk tujuan perubatan. Yang mana tu tengok bunga ada kan? Kalau bunga ni tengok ada ni kan? Ini adalah ubat ni, ubat yang paling hebat, paling banyak. Ubat ni kita ambil buat ni, pucuk dia ni, kita tarik dia ni. Tengok je ni. Okey, yang ni kita makan. Ini ubat yang sangat hebat. Ini untuk berbagai-bagai penyakit, 1000 khasiat, beribu khasiat ada. Untuk masalah kecil manis, darah tinggi, kolesterol, semua boleh makan. Tuan-tuan, inilah satu rahsia pokok ni. Pokok gincu ni sangat-sangat berkhasiat. Boleh tanamlah kat rumah tuan. Makan yang ni hari-hari, insya-Allah dia akan menyebabkan berbagai masalah kesihatan kita akan selesai. Kita ambil kita ni, boleh tu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rasa pun sedap. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.